ayam masak kicap lah kot. Tu paling alah pejam mata pun boleh lah ayam masak kicap. Okay, Kak Abi, mungkin boleh kongsikan tak pada usia sekarang ni, rutin pemakanan ataupun diet yang diamalkan? Tak ada. Kalau you tanya pasal rutin pemakanan seharian, tiada. Cuma Kak Vi pastikan Kak Vi memang cut gula. Gula saya cut. Saya tak makan daging. Seafood memang saya allergic. Jadi saya cuba sedaya upaya kalau boleh saya stick kepada, saya cuma makan macam ayam, banyakkan ikan, banyakkan sayur-sayuran. Saya jaga macam tu je lah. Tadi ada juga bagi tahu allergi pada seafood Ya, saya allergic. Itu memang dari dahulu, dari kecil? Tak juga. Itu saya tak pasti umur berapa. Mungkin pertukaran hormon yang saya tak boleh makan seafood. Tapi dia depends juga. Sebab kalau saya pergi macam ke Sabah, saya pernah teringin cuba satu dan saya okey. So mungkin nak cakap lah, tapi saya avoid. Sebab di usia ini saya perlu jaga kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kalau teringin pun mungkin makan habis kuat pun. Kalau seafood, sotong lah. Sotong masih lagi boleh lah. Sotong itu kolesterolnya tinggi. Betul. Iya. So kadang-kadang tu saya takat satu buat rasa. Itu je. Tapi dari segi kesihatan sebenarnya tak ada apa-apa masalah. Kolesterol okey. Kolesterol tinggi sikit. Tinggi sikit lah. Jadi itu yang atas masa kawalan pemakanan juga Ya, sebab saya tidak memakan ubat. Okay. Saya pilih untuk tak nak ambil ubat. Sebab boleh kawal sendiri lagi Kita kena kawal sendirilah. Ya. Memasak di rumah? Masak. Setiap hari? Bila tak busy, ya. Setiap hari. Jadi kalau menu yang dimasak, bagaimana? Mungkin ada orang, setengah orang masak simple je. Ikan goreng, nasi goreng macam Kak Abi sendiri. Okay, Alhamdulillah anak-anak saya simple. Dia makan apa saja. Daripada kecil saya dah letak dah ada signboard kat rumah tu, take it or leave it. Oh, serius? Taklah, ada. Signboard tu ada. Tapi tak mahu dia. Dia bukan macam zaman kita. Dulu-dulu mak-mak masak apa kita telan je. Sekarang dia macam, oh I don't feel like eating that, ibu. Kenapa? Pasta. So, kebiasaannya saya akan tanya anak-anak, okay besok nak makan apa? So, dia orang okay dengan, kalau nasi pun mungkin nasi dengan butter chicken, ataupun nasi dengan ayam masak kicap, lauk sayur satu. Once in a while dia orang nak pasta. Ataupun kadang-kadang rasa macam tak nak nasi, tak nak pasta, then I make grilled chicken with salad, baked potatoes, macam tu lah. So normally saya akan tanya anak-anak nak makan apa. Salah satu air tangan Kak Abi yang orang kata pejam mata pun mantap lah. Alamak, banyak je. Banyak je. Ayam masak kicap lah kot. Tu paling alah pejam mata pun boleh lah ayam masak kicap. Carbonara, butter chicken, yang biasa lah. Ayam yang gepuk. Okey, orang kata belajar masak dari usia berapa dan siapa yang mengajar masak? Sebenarnya masa kita membesar, mak kita memang akan ajar kita masak. Tapi time tu, dia macam tak masuk kat kepala macam nak belajar masak. So kesedaran tu akan tiba lepas kita dah kahwin. Sebab suami nak kena makan, kan? So kita akan masak satu. Dan of course pada zaman itu tiada Grab. Dan kita time tu pula kita masih lagi orang kata young couple, kita nak kena save budget. Kita ada rancangan bajet kita akan datang. So memasak adalah for me is therapy. Saya masuk masak. Dan of course untuk membantu perancangan keluarga. Di zaman sekarang pula macam masakan western tu kebanyakannya saya belajar. Saya belajar maknanya siapa pandai masak dia tanya, nak resepi? Nak resepi? Sebab for example, kalau kita beli kita ambil apa? Lasagna. Satu kecil tu dah berapa? Betul. Makan satu kali dah, kalau teringin lagi dah tak ada. So saya pastikan saya boleh buat lasagna, saya buat dish besar. Kalau anak-anak nak repeat makan 10 kali pun silalah. Especially kalau anak saya memang kalau lasagna tu satu hari besar itu satu hari habis. Dia memang suka. So itu antara sebab juga kalau anak-anak katakan suka makan something je, saya akan pastikan saya belajar. Maknanya selagi mampu lah, janganlah suruh ibu buat sushi. Itu je.